Okay, hari ni kita akan test function dan kualiti untuk 4K digital binocular night vision ya. Pada jarak lebih kurang 350 meter lah tak nampak tulisan tu Kita tengok pada siang hari macam mana kualiti dia lah. So okay, untuk night vision ni dia ada berapa mode On off, ni mode untuk ambil gambar dengan video, ni mode untuk zoom digital sampai 8 kali, ni mode untuk night vision lah, low light dan night vision sampai 3 kali IR Ni untuk snap gambar lah. So kita akan tunjuk dia punya kualiti gambar lah dalam jarak 350 meter Okay, so ini untuk satu kali. So kita zoom, kita adjust optical, then kita zoom. So naik zoom sampai 8 kali, then kita adjust. Okay, nampak sharpness ni, adjust sharpness dia. So ini terang lah, kita nampak Okay, ini pada waktu siang 8 kali, then kita boleh zoom in balik lah. Okay, itu saja. Okay, alright, Assalamualaikum. Hari ni kita nak test kualiti video daripada 4K digital binocular ni. So keadaan dekat pantai ni memang sangat gelap sekarang sangat-sangat gelap, betul blackout ni. So kita nak test macam mana dia punya gambar ataupun resolution untuk night vision digital binocular ni So kita test dekat sana, dekat Tanjung sana tu, memang gelap. Kalau tengok daripada mata kasar tak nampak apa So kita akan test kualiti dia sekarang. Alright, so yang ni kualiti tanpa night vision, kita tak onkan night vision. So sekarang ni saya onkan night vision. Dia ada 4 mode Ini mode pertama lah, ini low light, dia kena sikit cahaya. So kedua IR1, so saya onkan kedua IR2, dan yang terakhir IR3. Ini lebih terang lah, okay, nampak. So kita boleh sharpnesskan dia nampak. Kita boleh set optical untuk terangkan lagi keadaan, dan kita boleh zoomkan. Sekarang ni saya akan zoom sampai 8 kali, dan kita akan adjust optical dia untuk lebih clear lagi. So ni lebih kurang jarak 350 meter dalam keadaan yang sangat gelap. Okay, so sekarang saya off night vision, tengok apa yang berlaku. Memang betul-betul gelap lah, tak nampak apa. Okay, on 1, IR1, IR2 pun dah cukup dah. IR3 lebih terang lagi lah. Alright, itu saja.